So finally kita orang pergi juga Farm Fresh UPM ni. Dan barulah kita orang tahu rupa-rupanya traktor yang viral ni kalau tak payah naik pun tak apa juga. Harga tiket nak masuk kat sini bagi dewasa orang Malaysia RM15, kanak-kanak dari 4 hingga 12 tahun dan juga warga emas RM10. Dekat dalam obviously ada kandang lembu macam ni, tapi lembu-lembu ni memang tak boleh pegang lah, tengok daripada jauh je sebab dia bukan pet. Yang kita boleh bagi makan contohnya macam kambing, kancil, ayam, itu je lah kot. Yang lain ada kucing, tapi kucing kena bayar tambahan RM5 setiap seorang. Untuk makanan jangan lupa beli awal-awal dekat pintu masuk. Kalau tak memang kena patah balik macam kita orang. Dekat dalam ni tak ada dah. Sebenarnya kalau nak tengok haiwan tu tak adalah banyak sangat. Dia just macam farm yang untuk kita leisure, jalan-jalan, ambil gambar. Lepas tu boleh lepak dekat inside scoop, ada cream house, dan korang boleh juga singgah merchandise store ni. Semua tempat yang dalam ni pergi dengan jalan kaki je. Tak ada tram tau. Tempat dia pun tak adalah besar sangat. Ada tram just untuk kanak-kanak yang macam ni je. So baru kita orang tahu yang traktor viral tu rupanya dia bukan dekat dalam kawasan ni. Dia dekat luar. Dia bawa pergi tempat yang tak ada apa sangat pun nak ditengok, kecuali kawasan yang atas bukit ni untuk kita ambil gambar. Frekuensi untuk traktor ni kalau tak silap even weekend pun 20 minit sekali. So kalau korang tak larat nak tunggu, tak payah tunggu sebab okey je kalau tak naik. Overall punya experience kalau boleh bagi rating, kita orang akan bagi 5/10. Boleh datang but will not repeat. Okey, itu je lah nak share. Okay, bye.